Lebih kurang 1 bulan plus yang lepas saya ada pergi satu event. And dekat event tu ada satu exchange yang nama dia Flipter. Kita discuss panjang, dia explain semua pasal produk dia. And macam biasa, saya personally takkan share benda ni unless saya personally dah cuba. One of the best product yang dia ada adalah pada waktu tu sama lebih kurang macam GX Bank, macam Tashengo e-wallet dulu, which is kita letak duit dekat dalam tu, biarkan sahaja, automatic dia akan bagi interest kat kita ataupun akan dapat dividen setiap hari. Jadi untuk personally nak test, saya pun letaklah lebih kurang $300 dekat dalam ni. And literally saya letak dan saya tak buat apa-apa pun. Saya biarkan sahaja sebabkan dia inform dengan letak dekat dalam wallet dia sahaja, automatic dia akan run kita punya dividen tu. And kalau kita tengok dekat PNL, you guys boleh nampak saya tak boleh pilih PNL lebih daripada 7 hari. Saya boleh pilih 7 sahaja. Tapi you guys boleh tengok setiap hari dia akan bertambah sebanyak $0.05 And untuk dekat bahagian spot, let's say kalau saya tekan last 30 hari, you guys boleh nampak kita punya community profit bertambah kan, daripada 0.05 esok dia jadi 11, jadi 17, 23 sampailah pada hari dapat sekitar $1.74. Jadi kalau kita buat simple calculation, kita akan dapat kira 1.74 bahagikan dengan $300, darabkan dengan 100, kita dapat lebih kurang 0.58% untuk last 30 hari. Let's say kalau kita darab 12, maksudnya kita akan dapat lebih kurang 7% APR untuk 1 tahun. Ini totally not bad at all. Sebab at the end of the day, let's say kalau you guys ada 100,000, you akan letak saja 100,000 and you guys biarkan saja untuk next 1 tahun and you guys akan dapat lebih kurang 6 ke 7%. That's, bagi saya dah sangat-sangat bagus. For me, this is very good company. Let's say kalau you guys nak try, you guys boleh search saja Flipter and you guys boleh try sendiri and you guys boleh komen dekat bawah. Thank you guys.